Assalamualaikum and good evening. Okey. Ini continuity kepada pagi tadi punya video. Disebabkan aku tak dapat brisk walk dekat taman. So apa yang aku buat? Okey. This is a vlog yang aku nak cerita what I have been doing today lah. What I have been doing today. So lepas lepas breakfast tadi, aku buat video yang pagi tadi tu, the vlog aku edit, upload, and soon after that aku terus pergi masjid. Aku terus pergi masjid Fisabilillah tu, lepak kat sana from 11 kot, 11 something, sampai membawa ke habis mayang apa semua. Kat pukul 2 lebih gitu. Terus aku pergi Repulse. Okay, aku pergi Repulse. So what I did, so basically aku buat apa yang aku cakap tadi juga. Aku pergi brisk walk dekat mall. So dekat Repulse aku pergi Decathlon, jumpa kawan-kawan lama, manage to jumpa few friends lah. And it has been beberapa bulan aku tak jumpa dia orang. And dia orang semua quite surprised sebab aku bawa tongkat, memang bertongkat lah. So we had a chit-chat lah, jumpa Daksha, jumpa ni apa semua, Syasha, jumpa lupa dah, yang jumpa Amin, the cleaner Amin, and a few kawan-kawan lain lah. Jumpa Nizam. So something yang jumpa kawan-kawan. So jumpa dia orang, and pusing Decathlon, pusing 2-3 kali juga, and tengok apa yang barang baru on promotion. So what I notice untuk Mountain, dia orang tengah ada price drop. Kursi yang RM49 jadi RM29 if I'm not mistaken. Itu yang memang tengah hangat lah, the best seller. And aku dengar almost semua Decathlon sold out. Semua sold out. So itulah memang a good deal lah. Aku rasa macam a basic camping chair harga RM49, sekarang ni dia orang jual hanya RM29 sahaja. A good deal lah. Memang a good deal. And surprisingly cyber pun dah habis. Even dia orang cakap aku tadi dekat sana, yang Stock Expo pun habis. Maknanya Stock Expo ni yang dia orang declare as Stock Expo lah, display punya unit pun ada orang sapu. Sebab irresistible offer kan, RM29. And ada a few lagi promo lah, macam backpack and other stuff also lah. Dia jumpa Hanan kat luar sebab dia pergi hantar barang customer. Aku masuk balik dengan Hanan. Macam-macam lah. And lepas pada tu dah settle merayau kat Decathlon, aku pergi naik atas tengok kucing. Sebab kucing aku dia tengah matingcation, hantar pergi meeting dekat Seri Pajam. So dia tak balik lagi. Katanya, orang tu kata mungkin hujung bulan dia akan hantar balik. Okey lah, hujung bulan lah. So teringat kat kucing, pergi naik kedai kucing, Pets Adventure ke Pets apa benda lah, something Wonderland ke Pets something lah. Pergi kat situ, tengok ada British Short Hair lah, apa benda lah. So itulah aku merayau. Sebab kali ni yang macam kucing aku ni, kucing kita orang Scottish Fold, kucing yang nak mating tu yang jantan dia British Short Hair. So nanti apa-apa benda yang nak keluar pun tak tahu. Katanya 50-50 chances of having traits of British Short Hair campur dengan Scottish Fold lah. Tengoklah macam mana cerita. So habis kepada merayau dekat kedai Pets tu, on the way balik aku pergi TGV. Since budak-budak ni nak ajak nak pergi tengok ejen ahli, so I managed to get a ticket untuk esok malam pukul 10. So kita dah book 5 seat lah, 3 dewasa, 2 kanak-kanak. Sebab dia orang ni yang kecil tu bawah 12. So 12 RM10, yang dewasa rasa 19 lah something. 19 total 70 lebih. Biasalah. So okay, nak reveal how many step yang aku dapat. Okay, this is the moment of truth. Berapa banyak step yang aku dapat? Aku dapat 4,400 step, 4,437. So I can say a good deal juga lah. To compare semalam. Sebab semalam 5,000. So hari ni kurang sikit. Although tak dapat pergi taman, tapi I managed to buat brisk walk dekat mall. So berjaya jugalah hari ni. So seperti biasa, kalau kata korang baru dengan channel ni, do like, share, follow, comment, and nanti kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.